Hai semua, dalam video kali ini saya nak cakap tentang tawaran dari Celcom Digi di mana mereka baru-baru ini telah memperbaharui tawaran Celcom Digi One ya. Sebenarnya dah beberapa minggu dah, di mana pelan fiber 500 Mbps disertakan dengan 3 talian, unlimited data, unlimited call. Pelan tu adalah pelan Celcom Digi One Ultra. Harga dia adalah RM300 setiap bulan ya. Sebelum ini adalah RM320 setiap bulan. Celcom Digi One Pro juga ada penurunan harga ya. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, subscribe lah video channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Ini dia Celcom Digi One Pro, di mana saya cakap tadi lah, di mana ia disertakan dengan satu talian telefon bimbit, unlimited 5G internet lah, fiber sebanyak 500 Mbps, kelajuan fiber tu 500 Mbps, dengan juga Disney Plus lah. Harga dia adalah RM240 setiap bulan ya. Sebelum ini adalah RM260 setiap bulan ya. RM1 tu jika anda memilih untuk mengambil peranti dari Celcom Digi lah. Manakala untuk Celcom Digi One Ultra yang saya cakap tadi, terdapat 3 talian unlimited internet, fiber, kelajuan fiber tu 500 Mbps, peranti terkini di mana harga dia serendah RM1. Untuk Celcom Digi One Ultra ni, ia disertakan dengan Mobile Shield ya. Ia juga disertakan dengan Disney Plus. Harga dia adalah RM300. Jika anda memilih untuk mengambil peranti, harga dia RM1 ya. So, RM301 lah setiap bulan. Ini dia Celcom Digi One yang telah diperbaharui lah, di mana One Ultra dan juga One Pro ya, ada 2 pelan dekat situ. One Ultra tu dikatakan nilai tu lebih baik lah. Harga dia RM300. Sebelum ini RM320 ya. 320 ah. Disertakan dengan 500 Mbps fiber home internet ataupun unlimited 5G home wifi lah. Dengan prinsipal postpaid line, talian utama lah. Potongan 50% untuk pas roaming, talian keluarga dan juga gadget SIM. Anda boleh dapat peranti dengan harga RM1 lah setiap bulan. Celcom Digi One Ultra ni disertakan dengan Disney Plus Premium Subscription ya. Harga tu lebih mahal tu. 2 talian postpaid tambahan, satellite, 2 satellite lah. Celcom Digi One Ultra juga disertakan dengan 4G dongle, di mana anda boleh gunakan apabila internet di rumah anda tu ada masalah ya. Dia akan tukar ke 4G dongle lah. Dan dia juga disertakan dengan online protection lah, Mobile Shield, sehingga 3 talian ya. Dengan Celcom Digi One Ultra ni, anda dapat jimat sebanyak RM199. Untuk Celcom Digi One Pro ni, harga dia RM240, di mana ia disertakan dengan sama juga dengan Celcom Digi One Ultra, disertakan dengan 500 Mbps fiber internet lah, ataupun unlimited 5G home wifi ya. Kedua-dua pelan One Ultra dan juga One Pro disertakan dengan mesh wifi ya, secara percuma. Satu talian utama dengan panggilan tanpa had. Diskaun sebanyak 50% untuk gadget SIM, talian subline dan juga pas roaming. Sama seperti One Ultra, pelanggan One Pro juga boleh mengambil peranti dengan harga RM1. Disney Plus disertakan, tetapi untuk One Pro ni, dia disertakan dengan pelan basic lah. Untuk One Ultra tu premium je. Untuk One Pro ni, anda boleh add on talian postpaid,
dengan internet 4G backup dan juga mobile shield lah. Penjimatan untuk One Pro ni adalah RM109. Untuk EG360 ni, anda boleh add on lah. Di mana dekat situ dia kata anda boleh add on Nintendo Switch dengan RM1 setiap bulan, ataupun iPad 11 generation dengan RM1 juga. Seperti yang anda nampak tadi lah, Telkom Digi telah memperbaharui tawaran Telkom Digi One, di mana harga telah dikurangkan RM20 lah. Sebelum tu adalah RM260 bagi Telkom Digi One Pro, RM320 untuk Telkom Digi One Ultra. Juga kelajuan fiber yang ditawarkan telah ditingkatkan kepada 500 Mbps lah dari 300 Mbps. Anda juga ada pilihan untuk mengambil 5G Home Wi-Fi router lah jika kawasan anda tidak disedia dengan fiber. Telkom Digi One Pro kini berharga RM260 setiap bulan. Sebelum ini RM260 ditawarkan dengan satu talian dengan internet tanpa had, kelajuan ultimate uncapped speed ya, fiber dengan kelajuan 500 Mbps disertakan dengan mesh Wi-Fi, dan juga Disney Plus edisi basic lah. Disney Plus edisi basic tu lebih murah dan kualiti tu adalah sehingga HP saja. Bagi Telkom Digi One Ultra pula, harga dia RM300 setiap bulan. Sebelum ini harga dia adalah RM320 setiap bulan je. Ditawarkan dengan satu talian utama dengan internet tanpa had, kelajuan ultimate lah, dua talian tambahan postpaid family plus dengan internet tanpa had, kelajuan advance 300 Mbps, kelajuan sehingga 300 Mbps je, fiber dengan kelajuan 500 Mbps disertakan dengan mesh Wi-Fi, Disney Plus edisi premium di mana ia sokong UHD 4K lah, mobile shield untuk semua 3 talian yang disertakan lah, dan juga 4G backup sekiranya terdapat masalah dengan fiber ya. 4G backup tu dia merupakan add-on bagi Telkom Digi One Pro ya. Bagi Telkom Digi One Ultra tu dia bukan add-on, dia bagi secara percuma. Semua talian telefon bimbit tu disertakan dengan panggilan unlimited lah ke nombor standard rangkaian tempatan, dan semua pelanggan One disertakan dengan diskaun sebanyak 50% untuk pass roaming, tambahan pass roaming, dan juga tambahan sub line lah seperti family line ya. Jika anda memang nak ambil family line tu, digalakkan untuk mengambil pelanggan Telkom Digi One Ultra lah, sebab dia disertakan dengan 2 talian secara percuma ya, dan anda dapat lebih banyak benefit dekat sini. Memang ada FUP bagi unlimited data dekat sini, tapi dia tak tulis pun. Tetapi bagi saya lah, ia cukup untuk kegunaan biasa lah. Jika anda guna biasa-biasa je, memang tak akan kena FUP ya. Tapi jika anda guna secara berat kan, memanglah akan kena FUP. Ada FUP pun, saya rasa memang susah nak capai ya. Sebab Telkom Digi One tu memang disertakan dengan fiber broadband lah. Jika anda dekat rumah, memang guna fiber broadband lah kan. Ada juga mesh router, di mana liputan tu akan jadi lebih kuat lah. Semua pelanggan Telkom Digi One ni disertakan dengan kontrak 24 bulan, diperbaharui secara automatik. Sekiranya dah batalkan perkhidmatan ataupun tukar telco, anda perlu mengawasi tempoh kontrak anda ya, supaya anda boleh tukarlah ke telco lain ya. Memang kena hati-hati sebab kontrak tu dia auto renewal ya. Auto renewal. Penalty akan dikenakan sekiranya anda beralih ke telco lain, tukar pelan atau membatalkan perkhidmatan sebelum tamat tempoh kontrak ya. Jika nak cakap subline tu bolehlah batal bila-bila masa. Tetapi bagi tawaran yang memang ada tu, memang tak boleh nak batalkan ya. Talian tambahan yang boleh ditambah adalah sehingga 6 talian tambahan bagi Telkom Digi One Pro, dan sehingga 4 talian tambahan, 4 subline lah bagi Telkom Digi One Ultra lah. Sebab bagi Telkom Digi One Ultra ni,
Dua talian sudah disertakan dengan percuma ya. Sebab tu bagi pelanggan Cellcom Digi One Ultra hanya boleh tambah 4 talian lah. Bagi pelanggan Cellcom Digi One Pro tu boleh tambah sehingga 6 talian. 4G backup boleh ditambah bagi pengguna Cellcom Digi One Pro lah. Dia akan guna kuota 1 talian tambahan ya. 4G backup tu disertakan bersama Cellcom Digi One Ultra secara percuma. 4G backup tu juga disertakan dengan dongle 4G percuma ya. Supaya anda boleh guna internet semasa fiber tu down lah. Pengguna Cellcom Digi One juga boleh menambah peranti bersama EG360 dengan serendah RM1 setiap bulannya. Peranti yang disediakan seperti Nintendo Switch ataupun iPad ya. Untuk melanggan plan Cellcom Digi One baharu ni, boleh mengunjungi kedai Cellcom Digi lah, termasuk Store, Express dan juga lawakan kongsi saya. Dan satu benda yang perlu tahu, bahawa pelanggan sedia ada Cellcom Digi One tidak akan beralih ke tawaran Cellcom Digi One baru secara automatik ya. Jika nak berbuat demikianlah, anda nak beralih ke plan baharu, anda perlu mengunjungi kedai Cellcom Digi untuk berbuat demikian. Pelanggan sedia ada Cellcom Digi One juga perlu beralih ke plan baharu ya, sekiranya mereka ingin melanggan EG360 lah. Dan saya rasa maklumat yang saya kongsikan tu cukup ya untuk pelan Cellcom Digi One ya. Sebelum saya tamatkan video ini, jika anda suka video ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tahu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.